Salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Tuan Imam serta barisan kepimpinan Surau Al-Falah College Vocational Shah Alam, anak-anak, seluruh anak-anak lelaki yang hadir, lelaki saja hari ini, muslimin, anak-anak yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan, kurniaan, rezeki, nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, dan Alhamdulillah, di balik nikmat yang kita kecapi, masih lagi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu, hadir menunaikan solat secara berjemaah, hadir mengingati Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Nikmat kesihatan, nikmat fizikal kita, anggota tubuh badan kita sihat, masih lagi boleh makan, boleh minum, duduk dalam keadaan aman, tenang, duduk dalam masjid, surau yang ada aircon, kita didendangkan dengan alunan bacaan imam yang sangat merdu. Imam Abang Haikal, imam tadi kan, Abang Haikal bacaan yang merdu. Sedap tak bacaan Abang Haikal? Sedap tak bacaannya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Abang Haikal. Jadi imam dengan bacaan yang merdu. Ustaz tahu ramai lagi yang merdu, ramai lagi yang sedap juga bacaannya, dan ada pun yang masih belum sedap. Cuba asah bakat supaya jadi lebih sedap, lebih baik amalan kita, lebih baik bacaan kita. Itu semua adalah nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi Alhamdulillah, syukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ramai lagi kawan-kawan sebaya dengan kita yang tak dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran. Ramai yang tak dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran. Syukur kita dipilih Allah untuk direzekikan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran, dan dapat peluang, ambil peluang, lakukan yang terbaik boleh kita lakukan. Jelas apa yang terjadi pada ketika ini, kita semua tahu tentang apa yang terjadi di Palestin, di Gaza. Tahu kan kisah terjadi di Palestin, di Gaza. Tahu bagaimana kematian, pembunuhan yang sangat dahsyat. Dan yang paling dahsyat, tahu tak apa yang terjadi pada ketika ini? Tahu tak apa yang terjadi di Gaza pada ketika ini? Yang paling dahsyat yang terjadi di bumi Gaza, tahu tak apa yang terjadi? Sehingga kan masyarakat di bumi Palestin, mereka mengadu nasib kepada umat manusia seluruh dunia, menceritakan bagaimana perasaan mereka pada ketika ini. Yang paling menyentuh perasaan mereka adalah kematian-kematian disebabkan kebuluran. Tahu tak kebuluran? Tak ada makanan, tak ada minuman. Lebih daripada 10 hari tak ada bantuan makanan, minuman sampai dekat mereka, disebut sebagai kebuluran. Tahap kebuluran pada ketika ini PBB telah nyatakan lebih 500,000, lebih 1,5 juta masyarakat di bumi Gaza hidup dalam keadaan kebuluran. Tak ada makanan, tak ada minuman. Dan yang paling menyedihkan pada ketika ini, hampir 500 orang, 400 lebih, hampir 500 orang yang telah meninggal, telah syahid disebabkan kebuluran. Tak ada makanan, tak ada minuman. Separuh daripadanya budak-budak kecil, anak-anak kecil. Jadi masyarakat di bumi Palestin mengatakan yang sangat menyentuh perasaan kami pada ketika ini adalah bunyi tangisan anak-anak yang kelaparan. Ibu bapa lihat anak-anaknya mati di depan mata, dibunuh secara perlahan, sehari demi sehari. Badan makin kurus, makin tidak bermaya. Ibu bapa nampak keadaan anak, dan abang-abang melihat keadaan adik-adik nampak keadaan ibu bapa. Semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin tak bermaya. Akhirnya nak berjalan pun tak bermaya. Akhirnya hilang nyawa, dicabut nyawanya, kembali ke rahmatullah dalam keadaan kebuluran. Waktu ini itulah yang paling
menghimpit perasaan masyarakat di bumi Palestin, di bumi Gaza pada ketika ini. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala, kita tidak duduk dalam keadaan begitu. Makan minum kita cukup tak di sini? Cukup. Ada yang tak cukup tak makan minum di sini? Ada. Siapa cuba yang ada angkat tangan, Ustaz nak tengok yang tak cukup makan minum. Ada tak? Kalau ada tak cukup makan minum, Ustaz nak belanja makan minum. Jadi Alhamdulillah, makan minum kita cukup. Cukup bukan kata cukup, berlebih-lebih lagi, sehingga kan membazir, membuang-buang, berlebih-lebih lagi. Jadi sebab itu syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dengar tak berita tentang Sumud Flotilla? Dengar tak berita tentang Sumud Flotilla? Gabungan seluruh dunia. Sebab tak ada negara yang ada kuasa, yang ada tentera berani ambil tindakan terhadap masyarakat yang sedang dizalimi pada ketika ini. Tak ada siapa berani ambil tindakan ketenteraan kepada Israel. Jadi akhirnya rakyat kita jaga sama kita, masyarakat kena bangkit, bantu sesama kita. Dan pada ketika ini misi Sumud Flotilla dilancarkan. Lebih kurang 45 negara bergabung di seluruh dunia. Buat apa? Kumpul dana, kumpul duit dan beli kapal-kapal, buat satu program misi pelayaran kapal untuk bawa bantuan makanan, cuba masuk ke perairan Gaza, dihantar melalui laut. Sebelum ni ikut darat disekat, ikut udara bermasalah, tak boleh masuk ikut udara. Dan kali ni cuba masuk ikut laut, dan mereka cuba lakukan sehabis mampu yang boleh mereka lakukan. Dan semoga kita doa kepada Allah Ta'ala usaha mereka berjaya, dikurniakan keikhlasan kepada mereka dan berjaya di dalam misi yang cuba mereka lakukan. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk membantu sesama umat Islam kita sehabis mampu yang boleh kita lakukan. Kisah yang paling jelas Nabi ceritakan ketika Nabi Ibrahim dibakar. Semua tahu tak cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar dalam api? Tahu? Ada yang tak tahu tak Nabi Ibrahim pernah diazab, dibakar dalam api? Ada yang tak tahu tak? Semua tahu kan kisah Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Dan api yang membakar Nabi Ibrahim sebesar bukit. Ulama kata api ni sebesar bukit. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar, Rasulullah pernah ceritakan kepada kita tentang kisah bagaimana makhluk-makhluk di atas muka bumi ni datang cuba bantu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin menceritakan satu kisah. Suatu ketika datang seorang hamba sahaja masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Dia tengok dalam rumah Aisyah ada satu anak panah. Anak panah yang kecil, bukan anak panah untuk perang. Sebab anak panah untuk perang panjang anak panahnya dan agak besar. Tapi di dalam rumah Aisyah ada anak panah kecil duduk di satu sudut. Dia pun tanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, apa yang kamu lakukan dengan anak panah ini? Kamu guna untuk apa anak panah ni? Sebab ni bukan anak panah perang. Kami tahu anak perang bagaimana, anak panah perang bagaimana." Dan Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Aku gunakan anak panah ini untuk memukul cicak-cicak yang ada di dinding." Sayyidatina Aisyah guna untuk apa? Untuk pukul cicak. Untuk pukul cicak, bunuh cicak. Sebab apa Sayyidatina Aisyah bunuh cicak? Sebab Sayyidatina Aisyah mengatakan ada Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, "Anna Ibrahim lamma ulqiya fin nar lam takun fil ardi dabbatun illa atfa'an nar." Ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, seluruh binatang, seluruh jenis binatang datang cuba membantu Nabi Ibrahim untuk memadamkan api. Semua binatang, segala binatang daripada kecil sehingga besar, semua kala jengking, ular, binatang-binatang yang kecil-kecil semua datang cuba bantu nak bakar. Dan binatang-binatang yang besar pun datang cuba membantu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan Nabi mengatakan illal wazaf ataupun ghairal wazaf, melainkan satu jenis binatang sahaja yang hadir juga, dia datang juga, tapi tujuan dia bukan nak membantu Nabi Ibrahim. Binatang itu datang tapi bukan untuk membantu Nabi Ibrahim. Binatang apa? Nabi sebut wazaf. Wazaf ni cicak. Dalam bahasa Arab cicak nama dia wazaf. Wazrun adalah cicak.
Nabi kata cicak datang, tapi tujuan dia bukan hendak memadam api yang membakar Nabi Ibrahim. Tujuan dia untuk apa? Nabi mengatakan fa innaha kanat tanfuhu alaihi, malah dia cicak ni datang, malah ditiup lagi api tu supaya makin besar, makin semarak untuk membakar Nabi Ibrahim. Fa amara Nabi biqatlihi, Nabi pun perintahkan kepada kita untuk membunuh cicak. Sunat hukum kita bunuh cicak. Hadis riwayat daripada Ibn Majah. Dan juga dalam beberapa riwayat yang lain diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ceritakan kepada kita siapa yang membunuh cicak sekali bunuh. Ada tak siapa pernah bunuh cicak kat sini? Bagus, hero. Bagus. Okey, pernah bunuh cicak. Tahu tak apa hukum bunuh cicak? Sunat, bukan wajib. Wajib tu terlalu keras. Sunat. Hukum bunuh cicak, tahu tak berapa banyak pahala kalau kita bunuh cicak? Berapa besar pahala kita bunuh cicak? Nabi sebut siapa yang bunuh cicak, tengok bunuh cicak dia ada kaedah bukan main bunuh ikut suka hati kita. Kita bunuh cicak nak dapat sunnah, ada kaedah dia. Bunuh cicak nak dapat sunnah, dapat pahala, kena ikut kaedah. Kalau tak kena kaedah akan jadi dosa pula. Bunuh cicak, Nabi sebut kamu bunuh dia dengan sekali pukul, cicak tu mati, kamu akan dapat 100 pahala. 100 pahala kita bunuh cicak, sekali pukul dia mati. Tapi kalau kita bunuh cicak 2 kali pukul, 2 kali pukul baru dia mati, Nabi kata kamu dapat separuh pahala daripada yang pertama. Dan jika kamu pukul cicak sehingga 3 kali baru dia mati, kamu dapat separuh daripada yang ketiga. Jadi daripada 100, 50, 25, separuh. Dan Nabi ingatkan kepada kita, jangan menzalimi binatang. Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Hadis tadi yang tentang bunuh cicak 100 pahala tu riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam pada masa yang sama, Nabi ingatkan kepada kita, walaupun sunat kita bunuh cicak, tapi jangan seksa cicak, jangan azab, jangan seksa. Jangan kita tangkap, kita kelar-kelar dia, kita hiris-hiris kulit dia, lapah dia tengah hidup, pergi lapah kulit cicak, belah perut dia, tengok apa ada dalam isi perut. Itu hukum dia Nabi larang. Nabi sebut idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu bunuh satu musuh kamu pun ketika berperang kita terpaksa berhadapan dengan musuh, terpaksa bunuh musuh sekalipun, Nabi kata bunuh dengan cara yang baik. Macam mana nak bunuh cara baik? Tengah perang, angkat pedang nak bunuh baik, macam mana? Maksud Nabi, bunuh baik tu jangan azab dia, jangan seksa dia. Dapat tangkap, jangan kita toreh-toreh dia, jangan kita seksa dia. Bunuh saja, mati. Orang kafir, kalau kita berperang, orang kafir yang berperang lah, kalau perang terpaksa kita berdepan dengan peperangan, terpaksa bunuh dengan cara yang baik. Jangan seksa, jangan azab. Sebab tu Nabi pesan cicak tadi yang diperintahkan untuk kita bunuh, walaupun sunat dalam kita bunuh cicak, Nabi sebut jangan seksa, jangan zalim binatang, jangan zalim cicak. Bayang, cicak sunat kita bunuh sebab dia meniupkan kebakaran terhadap Nabi Ibrahim, tapi dalam pada masa yang sama Nabi sebut jangan zalim, jangan seksa. Dalam bahasa mudah kita apa? Jangan buli. Bahasa mudah kita, jangan buli cicak tersebut. Nak bunuh saja, disebabkan itu ada perintah untuk bunuh, tapi jangan buli, jangan seksa. Waliyahzubillah, cicak yang diperintahkan untuk bunuh pun Nabi tak bagi kita buli, tak bagi kita zalimi. Ini kan budaklah kawan-kawan kita yang makan sama dengan kita, minum sama dengan kita, tidur sama dengan kita. Ada yang tidur kadang tukar-tukar bantal, tukar selimut. Lagilah Nabi larang kita daripada menzalimi, membuli kawan-kawan kita. Jadi itu pelajaran yang Nabi ingatkan kepada kita. Pertama, Nabi kata sunat bunuh cicak. Kenapa sunat kita bunuh cicak? Sebab ditiup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Untuk pengetahuan kita, tadi Ustaz cakap api yang membakar Nabi Ibrahim sebesar apa? Sebesar bukit. Api yang membakar Nabi Ibrahim sebesar bukit. Logik akal kita, kalau kita fikir secara logik, mulut cicak besar mana? Mulut cicak kecil je, mulut cicak. Kalau dia tiup api yang sebesar bukit, ada efek tak? Ada kesan tak pada api tu? Tak ada kesan pun. Mulut dia kecil aja, dia tiup api pun tak terkesan. Tapi Nabi perintahkan untuk dibunuh cicak tersebut. Sebab apa?
tujuan dan niat dia. Tujuan niat dia nak buat benda jahat, tujuan niat dia nak membakar, nak azab Nabi Ibrahim. Nabi suruh bunuh cicak tersebut. Jadi sebab itu beza dengan binatang-binatang yang lain. Nabi ingatkan kepada kita, binatang yang lain datang berpusu-pusu cuba membantu Nabi Ibrahim, dan hatta binatang kecil pun ada kisah dalam kisah ni. Satu ekor binatang disebut burung, seekor burung pipit, burung yang kecil je, burung pipit berulang alik pergi ke sungai, ambil air, padamkan api, ambil air cuba tuang dekat api, ambil air hembuskan dekat api, sehingga kan binatang-binatang yang lain pun tanya kepada burung pipit, apa yang kamu buat ni wahai burung pipit? Bersungguh benar, tak mungkin kamu boleh padam api sebesar bukit. Mulut burung pipit kecil je mulut dia, ambil air 1 titik 2 titik, tiup dekat api sebesar bukit, boleh padam ataupun tidak? Logik akal kita tak boleh padam, tapi dia bersungguh-sungguh. Jadi dia pesan dekat kawan-kawan dia, dia kata, demi Allah, nanti dekat hari akhirat Allah takkan tanya kenapa kamu tidak berjaya memadam api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu bukan soalan. Soalan yang Allah tanya pada hari akhirat nanti, apa yang kamu lakukan ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Itu soalannya. Apa yang kamu lakukan, usaha apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Bukan berjaya ataupun tidak, sama ada berjaya ataupun sebaliknya, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Akhirnya kita tahu cerita Nabi Ibrahim, macam mana Nabi Ibrahim selamat. Tahu tak bagaimana Nabi Ibrahim selamat? Allah perintahkan kepada api itu, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu selamat dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Api masih menyala, tapi api itu tidak panas dan malah menyejukkan dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah mempunyai kuasa, kehendak Allah Ta'ala nak selamatkan hamba-hambanya, tetapi kita ada tanggungjawab, akan dipersoalkan di hari akhirat nanti apa yang kita lakukan. Sebab itu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita pada ketika ini, lancarkan misi Sumud Flotilla. Misi Sumud Flotilla ni lebih kurang yang mengikuti misi tersebut 45 negara di seluruh dunia, Muslim dan bukan Muslim, orang Islam dan bukan orang Islam, bergabung disebabkan isu kemanusiaan yang tak boleh kita lihat manusia dizalimi sedahsyat itu. Jadi mereka bergabung dan berlakulah pelayaran. Pada ketika ini sudah lebih 10 hari mereka berlayar di tengah laut, lebih kurang 3-4 hari lagi nak sampai ke bumi Gaza. Jadi mereka berhadapan dengan ujian-ujian yang sangat getir. Bagaimana mereka cuba diserang, diprovok oleh Israel. Jadi mereka lakukan tugas mereka. Kita di sini sebagai anak-anak juga bertanggungjawab untuk membantu mereka, sama macam binatang-binatang yang lain tadi cuba bantu padam api Nabi Ibrahim. Tapi kita bantu mereka ikut cara kita, ikut kemampuan kita, semampu yang boleh kita lakukan. Apa yang boleh kita lakukan untuk membantu misi menyelamatkan masyarakat di bumi Gaza? Apa yang boleh kita lakukan? Cuba, boleh tak? Apa yang boleh kita lakukan? Doa. Betul. Antara yang boleh kita lakukan adalah doa. Mohon doa sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga Allah bantu mereka di dalam pelayaran mereka, bantu masyarakat di bumi Palestin, bantu masyarakat di bumi Gaza, selamatkan mereka daripada kecekaman, kekejaman yang ada, sama seperti binatang-binatang yang lain. Jangan jadi sebaliknya pula. Jangan jadi macam cicak. Jangan jadi macam cicak. Sekarang ada lagu viral dia, cicak. Ada lagu viral. Boleh tak siapa tolong nyanyikan lagu viral yang cicak? Ada? Ada? Ustaz ada? Ya. Ustaz ada dengar sekarang lagu viral pasal cok cek macam tu kan. Jadi tu dengar setiap kali dengar nasihat Ustaz. Dengar siapa yang cakap, Ustaz suruh nyanyi depan dia nanti. Siapa yang setiap kali kita dengar lagu cocek-cocek cicak tu yang diminati ramai pada ketika ini, bila dengar je lagu cicak tu, jangan lupa kisah Nabi Ibrahim. Ingat kisah Nabi Ibrahim, bagaimana cicak tujuan dia datang nak membakar Nabi Ibrahim. Allah perintahkan, Nabi perintahkan untuk dibunuh. Itulah sebenarnya perangai cicak dan lagu cocek-cocek tu untuk ingatkan kita kepada perjuangan yang ada di bumi Gaza, perjuangan
perjuangan yang ada di bumi Palestin, supaya kita ambil iktibar apa yang terjadi pada cicak sehingga kan diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Jadi setiap kali dengar lagu tu, ingat, ambil ibrah, ambil pedoman, ingat kisah Nabi Ibrahim, ingat kisah di bumi Palestin, di bumi Gaza, dan angkat, ambil semangat binatang-binatang lain selain daripada cicak yang cuba menyelamatkan Nabi Ibrahim yang dibakar pada ketika itu. Baik, insyaAllah hari ini kita masuk dalam kitab kita, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tapi kita masih lagi pada bab 40 hadis yang pertama berkenaan dengan ilmu dan ulama, membicarakan tentang kehebatan, keperluan ilmu dan kehebatan para alim ulama. Jadi InsyaAllah semoga kita dapat ambil manfaat, dengar yang paling baik kita dengar dan ambil manfaat, fokus terhadap apa yang Ustaz cuba sampaikan. Tapi kalau ada perkara yang perlu dibuat pun, Ustaz tak akan larang, boleh je buat apa benda yang keperluan kamu. Cuma satu saja Ustaz minta, jangan bising, sebab kawan-kawan kita nak dengar majlis ilmu, jangan bising sampai mengganggu majlis ilmu. Baik, hadis kita dah sampai pada hadis yang kelima. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'asrari fid daril amin. Musannif mengingatkan kepada kita hadis yang kelima dengan tajuk yang diberikan jenis ulama. Jenis ulama, kita tahu tak ulama ni apa maksud dia? Ulama adalah orang alim, cikgu-cikgu, guru-guru kita, ibu ayah kita, itu termasuk dalam ulama. Itu semua termasuk dalam ulama. Orang yang membimbing kita ke arah kebaikan, itu semua termasuk dalam ulama. Dan musannif ingatkan kepada kita, ulama ini ada 3 kategori, ada 3 jenis. Kita faham ulama semua yang membimbing ke arah kebaikan itu ulama. Tapi ulama ini ada 3 jenis. Kita tengok kita nanti dah besar nak jadi jenis yang ke mana. Ada 3 jenis ulama untuk kita jadikan diri kita contoh kepada ulama-ulama ini. Hadis diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al ulama salasatun. Ulama ini ada 3 jenis, 3 kategori ulama. Yang pertama, rajulun asya bi'ilmihi wa asyan nas bihi. Yang pertama, Nabi ingatkan kepada kita ialah alim ulama, seorang alim ulama yang asya bi'ilmihi wa asyan nas bihi. Dia hidup, dia beramal dengan ilmu yang diketahui, dia beramal dengan segala ilmu yang dia pelajari, dan asyan nas bihi, dan dia menyampaikan ilmu kepada orang ramai, dan orang ramai dapat ambil manfaat daripada ilmunya. Ini kategori pertama, ulama yang pertama. Kebanyakan kita lihat tok-tok guru kita, guru-guru, cikgu-cikgu kita di sekolah, kebanyakan cikgu-cikgu, alim ulama, akhlak mereka baik, mereka cuba jadi contoh panduan terbaik kepada masyarakat. Dia beramal dengan ilmu dia dan disampaikan kepada orang ramai, dan orang ramai pun beramal dengan ilmu dia. Ini nombor 1 yang paling terbaik. Jadi kalau kita nak pilih yang ni. Kita belajar sehingga jadi hebat. Nanti dengan ilmu yang kita ada tu, kita gunakan untuk keperluan diri kita, dan kita sampaikan kepada orang ramai untuk keperluan orang ramai. Dan ilmu ni tidak semestinya ilmu bahasa Arab, membaca kitab, tidak. Ilmu apa bidang sekalipun, hatta mechanical, contoh dah besar kita jadi seorang pomen yang hebat, ilmu itu boleh kita amal untuk diri kita, boleh baiki kenderaan kita, dan kita boleh baiki kenderaan orang lain, memberi manfaat kepada orang ramai. Kita buat baik kepada orang ramai. Itu yang pertama. Ulama ada 2-3 jenis Nabi sebut. Yang pertama adalah dia alim, beramal dengan ilmu dia, dan kemudian dia alim, dia menyampaikan ilmu dia kepada orang ramai, dan orang ramai ambil manfaat daripada ilmu dia. Yang pertama. Yang kedua, rajulun asyan nas bihi wa ahlakan nafsahu. Yang kedua adalah antara yang paling tak elok, yang paling buruk, iaitu dia alim. Jenis ulama yang kedua, dia alim, dia banyak ilmu, tapi malang dia adalah jenis ulama yang tidak beramal dengan dirinya, dia tidak beramal dengan ilmunya, dan kemudian dia sampaikan ilmu kepada orang ramai dapat ambil ilmu daripadanya, tapi dia sebaliknya tidak beramal,
beramal dengan ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan warajulun asya bi ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuhu. Yang ketiga pula, ulama yang beramal dengan ilmunya. Dia beramal sendiri tetapi dia tidak menyampaikan kepada orang ramai. Ini kategori yang ketiga. Dia ada ilmu, dia beramal untuk keluarga dia sahaja tetapi dia tidak menyampaikan kepada orang ramai. Ini masih lagi kumpulan yang baik. Yang kedua tadi sahaja yang bermasalah. Akhrajahu Dailami, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Ad-Dailami. Jadi musannif ingatkan kepada kita, dengan musannif menceritakan kepada kita, orang alim itu ada 3 kategori, ada pelbagai kategori, ada 3 kategori. Pertama sekali, di kalangan mereka yang lebih berperanan daripada yang lain. Pertama sekali, yang pertama tadi, dia ada peranan di dalam masyarakat, dia berperanan lebih daripada orang lain. Dia bukan untuk dirinya sahaja dan untuk orang lain. Masyarakat sangat merasakan peranannya dan dia juga mempunyai kepakaran dalam menyentuhi semua lapisan masyarakat. Maka kehadirannya di tengah-tengah masyarakat laksana lampu yang menyinari kawasan di sekelilingnya. Jadi ulama yang pertama, yang kita kata kategori yang terbaik sekali, kehidupannya bagaikan apa? Bagaikan lampu. Lampu yang menyinari dirinya bersinar, dan kita juga dapat ambil manfaat daripada sinaran yang terpancar daripada dirinya. Jadi hidup kita cuba jadi yang terbaik. Seperti apa? Lampu. Ingat, hidup kita biar jadi macam lampu. Lampu yang menyinari dirinya terang benderang, dan dia menerangkan orang ramai, orang lain. Itu yang pertama. Ada pula yang kedua, ada pula orang alim yang berperanan di tengah masyarakat, lalu orang lain dapat mengambil manfaat daripada ilmunya, tetapi dia sendiri jauh daripada mengamalkan ilmu yang ada di dalam dadanya, seperti sebatang lilin yang membinasakan dirinya walaupun ia dapat menerangi kawasan yang ada di sekelilingnya. Yang kedua ni yang kita kata paling bahaya dan paling rosak. Ibarat musannif ceritakan kepada kita, dia ada ilmu tapi dia tak beramal dengan ilmunya, dan kemudian orang lain yang dapat ambil manfaat daripada ilmunya. Musannif ingatkan kepada kita, pengarang kitab Syekh Musannif ingatkan kepada kita, perumpamaannya bagaikan lilin. Kita ingat dulu kita selalu ada slogan guru bagaikan pelita, guru bagaikan lilin membakar dirinya. Sedangkan slogan tu kalau dalam kitab kita Musannif kata itu slogan yang buruk. Bukan, kita kata bukan slogan yang baik. Tapi sebenarnya yang kita maksudkan, pepatah yang biasa kita dengar, guru bagaikan lilin tu, maksud dia, fahaman dia lain. Maksudnya apa? Dia bersungguh-sungguh mengorbankan segala apa yang dimiliki untuk mendapatkan ilmu. Kemudian setelah dia dapat ilmu, dia sampaikan kepada orang lain. Jadi dia bersungguh-sungguh tu, dia membakar dirinya sendiri untuk menyampaikan kepada orang ramai, untuk menyinari orang ramai, menyampaikan ilmu. Adapun yang ingat musannif ingatkan dekat sini, bukan itu maksud lilin tadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tu, bukan itu maksudnya. Maksud di sini maksudnya apa? Dia ada ilmu yang banyak tapi langsung tidak guna ilmu itu untuk beramal. Dia malah membinasakan dirinya sendiri. Dia belajar tentang kebaikan-kebaikan tetapi dia buat perkara yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Contoh paling kita depan mata kita sebut, ulama ni kita kata ada 2. Paling bahaya adalah ulama yang orang alim. Dia yang kita tengok manusia ni, dia ada berapa kategori. Pertama, kita kata orang jahil yang baik. Dia jahil tapi dia baik, itu kategori baik. Yang kedua, orang jahil yang jahat. Sebab dia dah lah jahil, dah lah bodoh, lepas tu jahat pula. Dia perumpamaannya macam apa? Macam lembu. Kita kata jahil tapi dia jahat. Dah lah dia tak tahu apa tapi dia jahat. Fizikalnya kuat tapi tak ada masalah, macam lembu. Dia jahat macam mana pun, kita yang pandai boleh perkotak-katikkan dia. Tengok lembu dimain-mainkan oleh anak-anak, dikacau sana kacau sini, padahal lembu kuat. Tapi sebabkan lembu tidak ada akal, tidak boleh berfikir, jadi dimain-mainkan saja oleh orang ramai. Jahil yang kuat tidak ada masalah. Dan di sana juga ada yang alim. Tadi kita kata jahil ada 2 kategori, jahat dan baik. Di sana juga ada kategori alim. Orang yang alim dan alim pun ada 2 kategori, satu jahat, satu baik. Yang paling bahaya alim yang jahat. Alim yang baik selesai, alim yang jahat. Orang pandai tapi jahat lebih bahaya daripada orang bodoh yang jahat.
Tengok ingat Ustaz kata orang pandai yang jahat lebih bahaya daripada orang bodoh yang jahat. Sebab orang bodoh yang jahat, dia takkan boleh menguasai sesuatu kawasan ataupun sesuatu keadaan. Dia tak boleh menguasai sebab dia bodoh ataupun jahil. Bahayanya adalah orang yang pandai tapi jahat. Dia akan merosakkan persekitaran dan dia akan buat kerosakan-kerosakan di atas muka bumi. Tahu tak siapa yang ada depan mata kita pada ketika ini? Orang yang pandai tapi jahat. Ada tak? Tahu tak siapa? Ada kenal tak siapa yang pandai tapi jahat? Ada tak kenal? Yang pandai tapi jahat. Siapa? Tahu tak? Tahu tak? Bangsa Israel. Bangsa Israel adalah antara bangsa yang paling pandai di atas muka bumi. Sehingga kan Allah firman dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah pernah firman, Allah ingatkan kepada kita, wahai Bani Israel, ingatlah kelebihan-kelebihan yang Allah pernah berikan kepada kamu, dan Allah faddaltukum 'alal alamin, Allah telah melebihkan kamu berbanding dengan bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Lebihkan apa? Daripada segi mentalnya pun, kecerdikannya pun sangat pandai bangsa Israel. Tapi malang kepandaian yang dimiliki diguna untuk kejahatan yang ada dalam nalurinya. Dengan kepandaian yang ada pada dirinya, dicipta alat-alat penzaliman, membunuh, alat-alat kekejaman, alat-alat yang menindas orang ramai. Jadi sebab itu kita kata yang pandai, yang pandai jahat lebih bahaya daripada yang jahil bodoh yang jahat. Jadi sebab itu kita kata Nabi ingatkan kepada kita ada beberapa jenis kategori ulama. Yang pertama, bagaikan cahaya lampu, dia menerangi dirinya dan menerangi sekelilingnya. Yang kemudian Nabi mengatakan yang kedua adalah antara kategori yang buruk dan yang jahat, iaitu kategori yang kedua apa? Dia pandai tetapi dia jahat. Dia tak amal dengan ilmu dia. Dia pandai, dia jahat, tapi orang lain dapat ambil ilmu daripadanya. Dia kadang disampaikan kebaikan-kebaikan sebab dia hebat, dia ilmu, dia orang alim, tapi dia adalah orang yang jahat. Dan tentang orang yang kedua inilah, ulama yang kedua inilah, Nabi ingatkan kepada kita, nanti di hari akhirat orang-orang alim, ada sebahagian orang alim akan masuk ke dalam api neraka. Dan Nabi ceritakan dalam sebuah hadis daripada Usamah bin Zaid dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan orang alim dibakar di dalam neraka dan perutnya terburai keluar. Dia lari sekeliling berpusing-pusing dalam api neraka bagaikan keldai memusuhi tempat untuk buat tepung, untuk hancurkan gandum. Dan orang alim itu tadi berpusing-pusing. Akhirnya masyarakat yang ada di sekeliling tengok si fulan itu, dan masyarakat mengatakan, dia ni macam kenal si fulan ni, dia ni bukan tok guru ke, dia ni bukan cikgu ke, dia ni bukan orang yang alim ke, tapi kenapa dia masuk dalam api neraka? Dan bila ditanya kepada si fulan itu, dia pun mengatakan, kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Dia kata dulu aku ajak buat benda-benda yang baik. Dia orang alim tapi dia ajak buat benda baik, dia tak beramal dengan ilmunya. Dia sendiri jahat, tak beramal dengan ilmunya, dan dia tidak buat apa yang dia ketahui perkara yang baik, dan dia melarang orang ramai daripada melakukan keburukan-keburukan, tapi dalam pada masa yang sama dia buat keburukan-keburukan yang dilarang. Ada tak di sekeliling kita masyarakat yang sedemikian? Kadang-kadang suruh orang bangun pergi solat, masuk pergi solat, dia lepak dekat dom, lepak dekat asrama. Hati-hati, Nabi pesan kat kita, itu adalah antara tanda-tanda ulama yang jahat. Dan besar nanti kalau boleh ubah perangai akhlak daripada semikian, ubah. Kita nak ajak orang buat benda baik, kita kena buat baik dahulu. Jadi insyaAllah kita bagi laluan dahulu pada azan, kemudian nanti kita sambung sedikit sahaja lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan solat fardu isya secara berjemaah insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا Baik, insyaAllah kita sambung sikit saja lagi, kemudian sama-sama kita menggunakan solat fardhu isyak secara berjemaah. Kita sebut tadi, Nabi ingatkan kepada kita, para alim ulama ada 3 kategori yang membimbing umat ataupun orang yang ada ilmu. Siapa alim ulama itu? Kitalah nanti, kita semua, anak-anak kat sini semua, kita akan jadi bakal alim ulama. Nanti besok kita dah keluar takharuj, graduate daripada sini, kita dah keluar, kita dah ada ilmu, kita sambung lagi pelajaran di tempat kawasan-kawasan ataupun pergi ke tahap yang lebih tinggi, kita akan memiliki ilmu. Dan ingat, Nabi pernah pesan kepada kita, setelah kita ada ilmu, ada 3 kategori sahaja. Sama ada kita kategori yang pertama sebagai lampu, ataupun kategori kedua sebagai, kita kata, bagaikan lilin yang membakar dirinya, tidak mengambil manfaat daripada ilmunya, dan dia menerangi orang ramai. Yang kedua, yang ketiga, Nabi bagi perumpamaan, rajulun asya bi'ilmihi walam ya'ish bihi ghairuhu. Dia ada ilmu, dia alim dengan ilmunya, tetapi dia tidak menyampaikan kepada orang ramai. Dan Musannaf ingatkan pada kita, namun mereka tetap tidak merosakkan masyarakat. Dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmunya, cuma dia tidak menyampaikan kepada orang ramai. Perumpamaan yang boleh kita bagi kepada kategori ketiga ni, bagaikan minyak wangi yang masih tertutup di dalam botol. Minyak wangi yang ada di dalam botol yang ditutup rapat. Bau tak haruman wangiannya? Bau tak? Siapa ada botol minyak wangi? Ada tak botol minyak wangi? Spray minyak wangi, ada tak? Siapa ada? Cuba tutup rapat botol minyak wangi tu, cium, ada tak bau?
Ataupun ada tak semerbak bau? Tak ada, sebab dah ditutup rapat. Tapi dia sebenarnya wangi ataupun tidak? Sebenarnya dia tetap wangi, cuma ditutup rapat botolnya, dibuka botolnya, celet kepada orang, wangi, semerbak. Jadi Nabi bagi perumpamaan yang ketiga, orang ada ilmu tetapi dia tak sampaikan kepada orang, dia tetap baik, tetap wangi, tetapi tertutup, minyak wangi yang tertutup. Jadi kita kata tiga kategori ulama. Pertama, perumpamaannya bagaikan lampu yang menerangi dirinya, menerangi orang ramai. Yang kedua adalah bagaikan lilin, membakar dirinya, membinasakan dirinya, tidak beramal dengan ilmunya tetapi menerangi orang ramai. Yang ketiga terakhir kita kata ilmu ada, dia beramal, tidak sampaikan kepada orang ramai. Dan yang ketiga ni kita sebut contoh perumpamaannya bagaikan minyak wangi yang tertutup dan dia beramal untuk dirinya sendiri. Ada kisah yang akan kita ceritakan nanti insya-Allah berkenaan dengan kategori yang ketiga, orang yang ada ilmu tetapi dia tak boleh sampaikan kepada orang ramai. Ada tak pernah dengar tak ada satu jenis manusia ataupun satu jenis ilmu Allah bagi kepada seseorang, setengah seorang sahaja, ilmu-ilmu yang special, yang hebat, dia tak boleh sampaikan dekat orang ramai ilmu tu. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak kisah siapa? Dia ada ilmu banyak tapi dia tak boleh sampaikan dekat orang ilmu tu. Kita biasa dengar ilmu banyak kena sampaikan dekat orang. Betul? Ada satu kisah, dia ada ilmu banyak tapi tak boleh disampaikan kepada orang. Pernah dengar tak kisah tu? Siapa pernah dengar satu nama Balya bin Munkan? Pernah dengar tak nama Balya bin Munkan? Pernah dengar? Siapa pernah dengar? Angkat tangan, Ustaz nak dengar. Balya bin Munkan, siapa pernah dengar? Tak pernah dengar Balya bin Munkan. Ustaz sebut lagi nama gelaran dia. Nama gelarannya Nabi Khidir. Siapa pernah dengar Nabi Khidir? Pernah dengar Nabi Khidir. Nabi Khidir memiliki ilmu yang banyak tapi dia tak dibenarkan untuk sampaikan ilmu dia. Ini adalah antara kategori yang ketiga. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang Ustaz cerita tentang kisah Nabi Khidir, terutamanya bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. InsyaAllah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Cuma insyaAllah hari ini semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil, jadikan manfaat dalam kehidupan harian kita. Jadilah alim ulama di masa yang akan datang. Jadilah kategori yang pertama yang terbaik, seperti lampu yang menyinari diri sendiri dan kemudian menyinari orang ramai insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Mana yang baik sudah pasti datang daripada Allah. Semoga dapat ambil, jadikan panduan amalan dalam kehidupan harian kita. Adapun yang kurang baik itu daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.